bina atau beli rumah, dia bergantung kepada apa tujuan rumah ni, dan siapa yang beli. Kerana beli rumah dia lebih mudah, tidak banyak perkara yang perlu difikirkan, dan dia benda yang dah jadi, simple. Benda you nampak benda depan mata, ini bendanya, suka ke tak suka? Suka beli, tak suka saya cari yang lain. Dia lebih straightforward. Jadi mudah untuk mereka yang masih baru dalam industri kan, mungkin untuk orang muda, dan di situ saya lihat kelebihan dia. Cuma ada juga limitation sebab benda tu benda dah jadi. Jadi benda dah jadi ni, take it or leave it. Dia mungkin tak sesuai apa yang kita nak. Tapi saya suka Bali style sikit, saya suka English style sikit. Jadi yang ini perlu kepada pembinaan rumah. Yang mana pembinaan rumah ni dia lebih complicated. Sebelum nak cerita rumah tu sendiri, kita kena selesaikan tanah. Tanah tu tanah jenis apa, macam mana dengan infra. Lepas selesai urusan tanah, baru kita cerita pasal design ni macam mana, sesuai tak dengan tanah tersebut kan. Lepas kita design, kita pergi majlis pula dapat kelulusan, nanti majlis komen pula ni boleh tak boleh, baru kita start construction. Nampak tak? Jadi dia punya step tu banyak, flow dia banyak. Jadi untuk mereka yang mungkin nak rumah segera, lebih berminat kepada yang beli benda yang dah jadi, dah set to the point. Tapi untuk mereka yang ingin satu keunikan sesuai dengan keinginan dia, atau dia dah ada tanah dah. Dah ada tanah. Kalau dah ada tanah, tinggal buat rumah, dia lebih cepat lah. Lebih, orang kata tak kena cepat, beli lagi cepat. Maksudnya lebih murah lah. Sebab kalau kita beli rumah, dia dah ada harga rumah dengan harga tanah sekali. Tapi untuk orang yang dah ada tanah, dia tinggal buat rumah, jadi dah costing dia cost dia dah tinggal sebahagian je daripada yang nak beli. Jadi bagi saya, bergantung kepada keadaan seseorang dengan apa tujuan dia dan bagaimana kondisi dia untuk dia justify better untuk dia beli ataupun dia better untuk dia bina rumah.